Bayangkan ada satu jenama Android phone yang boleh transfer file yang sangat laju ke iOS, ke macOS, ke Android, mana-mana Android sekalipun. Windows pun boleh. Gempak kan? Untuk menambahkan lagi keriangan korang, speed yang ditawarkan adalah macam dekat skrin ni. Best kan? Tak lama lagi, jenama Honor yang akan buat benda tu. Tapi, sebelum dia buat benda tu, dia ada bagi aku 5 barang dan aku akan ceritakan apa kelebihan barang-barang ni berserta dengan harga. Honor Pad X9a, satu tablet yang murah, siap dengan keyboard dan pensel, dan tablet ni memang dia sasarkan kepada korang yang kaki layan drama. Nak buat kerja pun boleh, game ringan-ringan pun tak ada masalah. Bateri dia pun besar, 8300 mAh, dan charging dia adalah 35W. Bagi aku, walaupun tak laju, tapi okey lah untuk harga dia. Dan korang akan dapat 3 bulan EKG VIP. Honor Pad V9, tablet yang profesional, keyboard dia boleh cabut pasang, boleh menaip daripada jauh, tetapi harga dia tak berapa mahal, sesuai untuk student dan juga orang yang bekerja. Ada 3 AI yang bagi aku agak menarik. Ada AI Meeting Translation, AI Smart Summary dan juga AI Noise Reduction. Benda ni memang sebenarnya agak membantu kalau korang yang bekerja menggunakan device. Dengan skrin yang cantik 2.8K, 144Hz, keyboard pun ada, bateri pun 10,100 mAh dan charger dia masih lagi 35W. Tak apalah, bateri dah besar kan. Honor MagicBook X14 2025, satu laptop yang tak berapa ringan tapi harga dia agak menarik. Skrin 14 inci yang bagi aku agak luas, ada TUV certified untuk jaga mata korang. Skrin dia pun matte, okey korang nampak, dan menggunakan Intel Gen 13H series dan charging ni pun agak laju tau. Honor Watch 5, satu jam smartwatch yang bagi aku skrin agak besar dan cantik dan binaan ni pun agak premium. Smartwatch macam biasalah, sesuai untuk korang yang kaki jogging, kaki hiking, sambil kerja nak tengok kadar kesihatan. Dan yang menariknya, jam ni dia memang best bateri dia. Sebab apa? Boleh tahan hampir 2 minggu, iaitu 15 hari tanpa charging. Menambahkan lagi menarik dia ada GPS AQ Track. Maksudnya tanpa bawa phone pun korang boleh track dekat mana korang berlari, berjoging. Dan yang paling best sekali, dia ada one click health scan. Yang terakhir, Honor Earbuds Open, satu earbud yang bagi aku agak menarik. Siap ada benda hujung ni, aku pun tak tahu untuk apa. Dan yang paling menarik sekali, dia tidak meninggalkan tahi telinga. Sangat sesuai untuk share dengan kawan atau jiran tetangga. Dan ini bukan earbud biasa, sebab earbud ni ada AI translation. Nak tahu tak? Ada 3 benda dekat AI ni. Share mode, dengan nama share mode tu pun korang dah faham dah apa fungsi dia. Exclusive mode, ini lagi premium daripada yang tadi tu. Simultaneous interpretation, aku memang tak pandai sangat bahasa Inggeris, tapi aku tahu apa fungsi benda ni sebenarnya. 5 barang, 5 harga. Semua aku dah ceritakan dalam video kali ni. Jadi, apa pendapat korang barang-barang Honor ni? Yang mana satu korang minat? Baik beli Honor ataupun